Mama, jom Mama Zan kongsikan cara nak connect Bluetooth pump Arley Z Tempo. Pertama sekali, Mama perlu pastikan Mama dah onkan motor pump. Alright, seterusnya Mama perlu pastikan juga yang Mama dah download apps Arley. Mama tekan apps ni dan Mama tekan kat sini. Tekan tambah add pump. Mama tekan kat sini dan Mama boleh pilih Mama nak pump ni untuk kiri ataupun kanan. So, saya tekan dekat kanan, right, save. Mama boleh letak nickname Arley. Alright, dah siap. Lepas tu, Mama boleh tekan kat sini dan Mama boleh control pump. Kalau Mama nak tukar-tukar mode, Mama tekan dekat sini. Kalau Mama nak tambah level, Mama tekan dekat sini. Dan kalau Mama nak kurangkan level, Mama tekan dekat sini. Dekat sini ada battery indicator menunjukkan 75%. Happy breastfeeding, Mama!